Baru-baru ini tular satu video menunjukkan seorang wanita Melayu bersama anaknya. Tiba-tiba didatangi oleh seorang wanita lain yang meminta untuk menumpang bawa beg bagi tujuan check-in di lapangan terbang. Please, no. Jangan buat begitu. Okay? Mujurlah wanita itu juga tak ambil beg tu sebab ada seorang wanita lain yang beritahu dia jangan buat begitu. Bye. Jangan. Kalau ada apa-apa beg ni. Jangan ambil Jangan ambil. Saya terkaku dulu lompat saja. Jangan. Bye. Bye, take care. So, permintaan ini dibuat orang tidak dikenali. Di lapangan terbang, kena ingat betul-betul beg, bagasi, beg bukan perkara kecil. Ia melibatkan keselamatan penerbangan, undang-undang antarabangsa, risiko dadah, barang terlarang dan penyeludupan. Tambahan pula dia bawa anak, keselamatan anak-anak dia bersama. Satu kesilapan kecil boleh membawa akibat besar seumur hidup. Tak kira siapa yang meminta. Tak kira rupa, bangsa atau jantina. Prinsipnya satu, jangan bawa beg orang tak dikenali. Ini bukan soal tolong-menolong biasa. Ini soal keselamatan dan undang-undang. Sebagai ibu bapa, keselamatan diri dan anak-anak mesti jadi keutamaan. Sebagai masyarakat, kita perlu lebih peka, bukan mudah simpati. Dalam situasi berisiko tinggi, lapangan terbang bukan tempat untuk ambil ringan perkara beg dan barang. Video ini sepatutnya diperingatan, bukan bahan ejekan atau sentimen. Keselamatan tiada kompromi, undang-undang tiada alasan. Jaga diri, jaga anak dan jangan sesekali bawa beg orang lain yang tidak dikenali.